Tiba. Minyak habis ya? Minyak. Mari ni. Tolong mai ni. Mai ni dulu. Bayar. Mai. Tolong. Hah? Bayar dulu sini. Kaki sini bongkak. Hah? Oh, saya tolong. Tapi lu mau tekan dia tak boleh masuk. Ada lagi ah? Mungkin RM50 tapi tak jadi ya. Ambil ayak tu. Ni lah ni motor tak boleh hidup ke apa? Gio tak boleh ni. Tak, dia tinggal sambil start. Ini baru jalan. Oh, pasien tu pasal apa? Bukan masalah minyak ah. Bukan. Tak jadi kita isi dah. Saya rasa ni ya, dia pedal ni bengkok. Ada tali nak turun je. Dia jatuh motor ke apa? Dia kata dia accident kemarin. Bengkak tu tak apa. Ini ya semalam jatuh mah. Oh. Itu motor. Tapi kalau tolak boleh? Hah? Tolak boleh? Tolak. Itu hari tolak boleh, sekarang tak boleh. Lu tolak, lu kena gostan dia taruh, dia zoom satu kali boleh. Ni abang boleh tolak bi? Abang kalau nak ajar apa? Ha? Kalau masuk ajar apa tak? Saja. Kalau ingat nak isi minyak, saya boleh isi, dia ada minyak. Minyak lah. Dia mak kapita, dia cuci angkat RM50 tapi tak jadi. Nak pergi mana ni? Hah? Nak pergi mana? Nah, kawan tunggu saya angkat barang. Itu Kautek sana, Kautek sana. Itu Sungai Limbung sana keluar sana Kautek. Sekarang suat jalan salah api. Banyak cerita. Tu je lah. Sekarang kalau tolak boleh ya. Tolak kalau nak pergi kerja no. Masuk ajar ke apa? Pimpinan. Apa, kita pergi dulu lah. You tunggu sini lah. Sebab sini selamat sikit. Kawan juga suruh panggil. Nah. Saya panggil kawan mana. Sini okey sikit dah. Sebelah sana bahaya. Dah masih. Okey. Ingat minyak tak ada? Okey.